Hari ni aku try 6 jenis sate. Bila datang dekat dataran Mat Riau, dekat Bukit Baru Melaka ni, sate penjara kau kena try. Aku kau semua kena try. Sate legend ni. Ada sate apa best? Kita ada 6 jenis sate kat sini. Ha. Kita ada ayam, daging, perut, paru, kerang kambing. Kau boleh cuba semua. Abang nak try semua? Boleh bang. Kita pergi ambil Boleh. Jom. Boleh kat sana bang. Baik. Walaupun dah moden, tapi sate penjara ni punya perapan sama macam dulu. Okey, terima kasih bang. Kita ada 6 jenis kat sini, sate penjara. Nala ke? Jom kita try. Guys, dekat sate penjara ni memang otai lah daripada tahun 1980 lagi dah ada dekat Melaka ni tau. Ni, hari ni aku try 6 jenis sate yang korang patut cuba. Kau bayangkanlah bang, orang daripada negeri luar datang Melaka semata-mata nak cari sate penjara tau. Bila dah banyak permintaan, dia tambahlah paru, perut, kerang. Ramai orang suka ni. Mana dapat dalam satu tempat macam ni banyak ni sate. Kuah dia pun kau kena try. Antara yang terbaik dalam Melaka. Untuk kuah dia ni aku jamin 100% untuk korang. Bismillah. Bang, perapan sate dia memang kau kena akan cuba. Kau tengok sate paru dia ni lembut je. Kat sini semua lembut. Daging lembut, perut pun lembut. Orang kata makcik-makcik atuk-atuk tak ada gigi tu pun boleh lah makan. Tu pasal lah regular customer dia dari dulu sampai sekarang. Sate penjara dia ada kotak yang premium macam ni nampak. Kau beli sikit dia kotak kecil, kau beli banyak-banyak dia kotak besar. Senang nak bawa, senang nak makan. Dalam kereta pun boleh. Dia punya hot menu, sate anak rusa pun ada. Peminat-peminat sate tega, jom. Masuk je parking dataran Mat Riau ni, kedai dia nombor 1. Takut lupa, kau share video ni dulu.